Bangi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk terus menerajui Kementerian Pendidikan Malaysia (APIM). Menurut Fadlina, kepercayaan itu akan dimanfaatkan sepenuhnya bersama Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wok bagi memastikan setiap dasar dan inisiatif pendidikan dilaksanakan secara berkesan serta memberi impak menyeluruh kepada ekosistem pendidikan negara. Beliau berkata, komitmen berpasukan akan terus diperkukuh demi memastikan kebajikan guru, kualiti pembelajaran serta masa depan pendidikan anak-anak Malaysia sentiasa menjadi keutamaan. Saya merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kepercayaan untuk terus memimpin KL bersama Timbalan Menteri. Insya-Allah, kami akan berusaha melakukan yang lebih baik dan pastinya yang terbaik untuk pendidikan dan anak-anak kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Malam Jalinan Kit Media di sini malam tadi. Terdahulu Perdana Menteri mengumumkan rombakan Kabinet Kerajaan Madani melibatkan 28 menteri dan timbalan menteri, merangkumi pertukaran portfolio serta beberapa lantikan baru. Dalam perkembangan lain, Fadlina menegaskan peranan media amat penting sebagai cerminan situasi sebenar di lapangan, khususnya dalam menghubungkan dasar yang digubal di peringkat kementerian dengan realiti pelaksanaannya di sekolah dan komuniti, termasuk di kawasan pedalaman serta pulau. Tambah beliau, kritikan media yang berfakta dan membina tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman. Sebaliknya perlu dilihat sebagai sebahagian daripada proses membuat keputusan. Dalam sebuah demokrasi yang sihat, kritikan yang jujur dan berasaskan fakta adalah suara rakyat. Ia perlu diterima dengan hati terbuka.